Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami pejabat daerah dan Tanah Seremban hari ini telah sampai menjejakkan kaki ke Jeram Berumut Jalan Labu Negeri Sembilan. Memang sangat cantik tempat ni. Cuma nak sampai ke Jeram Berumut ni kena bersungut dulu lah. Jauh kan. Tapi bila dah sampai memang cantik. So tuan-tuan dan puan kat kawasan nun datang. Jemput datang ke Jeram Berumut ni. Memang cantik tempat dia. Air pun dalam, air terjun semua ada. Perjalanan 10 minit atas darat dan 20 minit di dalam air berbaloi dengan air sungai yang sejuk, pemandangan yang cantik. Jom ramai-ramai kita ke sini, ke Kenabai, Jeram Berumut. Hari ini kita berada di Taman Negeri Kenabai, okey, sempena mesyuarat NDJ daerah Seremban. Mesyuarat dah selesai, so kita beraktiviti pula di Jeram Berumut. Okey, saksikan. Ada dua bagi ke? Air sungai mengalir tenang, bayu pagi sambut datang. Langkah kecil menuju alam negeri sembilan, penuh damai nyaman. Dengar bunyinya jeram memanggil, putih buinya sejuk menggigit. Mari singgah, mari rasa keindahan negeri kita. Tahun melawat, enes berseri, sungai dan jeram menanti. Negeri sembilan menanti. Jeram tinggi berlagu riang, hati lapang bila dipandang. Warisan budaya tetap gemilang, pelawat datang, senyuman berkembang. Dengar bunyinya alam berbicara, hati tenang. Terbaik, mantap. Jabat Daerah dan Tanah Seremban.